Kapal penyapu periuk api Tentera Laut Amerika tiba-tiba muncul di Pulau Pinang. Dua-dua kapal ni bukan kapal biasa, ia adalah literal combat ship. Adakah ia sekadar persinggahan biasa? Tentera Laut Amerika Syarikat mengesahkan kehadiran USS Tulsa dan USS Santa Barbara di Pulau Pinang ketika krisis periuk api di Selat Hormuz menimbulkan persoalan mengenai kesiapsiagaan armada penyapu periuk api dan keseimbangan strategi antara Timur Tengah dan Indo-Pasifik. Berdasarkan laporan Portal Pertahanan The War Zone, kedua-dua kapal tersebut sebelum ini beroperasi di Asia Barat. Mereka ditempatkan di Bahrain dalam tempoh setahun yang lalu khusus untuk menjalankan tugas-tugas pembersihan periuk api bagi menggantikan aset lama yang telah ditamatkan perkhidmatan. Bagaimanapun, kehadiran aset tersebut di perairan negara menimbulkan persoalan sama ada Malaysia berperanan memudah cara atau terlibat secara tidak langsung dalam operasi ketenteraan berkait konflik negara luar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kapal tentera Amerika dikesan di Malaysia. Persoalannya ini, adakah ia sekadar persinggahan biasa atau petanda sesuatu yang lebih besar? Jadi kita tengok dua kapal US Navy, USS Tulsa dan USS Santa Barbara memang berada di Pulau Pinang. Ini bukan kabar angin, ini disahkan oleh Tentera Laut Amerika sendiri. Jadi kedua-dua kapal ni bukan kapal biasa, ia adalah literal combat ship yang digunakan untuk operasi khusus termasuk pembersihan periuk api laut. Misi seperti ini biasanya berkait dengan kawasan konflik laut. Sekarang lihat dalam konteks ini, ketika ini ketegangan di Timur Tengah meningkat, Iran memberi isyarat tentang kemungkinan gangguan di Selat Hormuz. Laluan minyak Selat Hormuz ialah laluan minyak yang paling penting dunia, dan di sinilah persoalan timbul. Jika kapal ini sebelum ini berada di Teluk Parsi, kenapa ia kini berada ribuan batu jauhnya di Asia Tenggara? Amerika menyatakan ini hanyalah logistical stop dan secara rasmi itu memang boleh diterima lah. Tetapi dalam geopolitik, tiada pergerakan tentera yang benar-benar neutral. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, ia hanyalah rotasi biasa dan penyelenggaraan. Kedua, mungkin dari segi penyusunan semula aset tentera untuk menghadapi fasa konflik seterusnya. Ketiga, mesej strategik kepada pihak tertentu bahawa kehadiran Amerika tidak terhad kepada satu kawasan sahaja. Dan yang paling penting, ia memberi satu isyarat bahawa Asia Tenggara termasuk Malaysia tidak lagi sepenuhnya di luar daripada dinamika konflik global. So, kita perlu jujur, apa yang kita tahu adalah fakta kehadiran kapal. Apa yang kita belum tahu adalah tujuan sebenar di sebaliknya. So, tetapi macam mana saya cakap tadi, satu perkara yang pasti dalam geopolitik, tiada yang berlaku secara kebetulan. Jadi ikuti video saya yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Một cái hao xéo á, Mỹ Quốc ở trên chuẩn á, Mỹ Quốc ở trên chuẩn muốn lại á, cháu ở Malaysia thầu bị Mỹ Quốc đó,这是美国的真准嘞，个马林过了呀，马林话过来叫我闪淡薄啊，讲伊惊我啦，美國的真準，伊叫你閃，伊如果使佢，美國真準啊，講個了啊。要去拍正走住正頭尾啊，走嚟變成頭尾啊。點解冇飛機啊？呢啲冇飛機，呢啲ปั๊มbomb嚟ปั๊มbomb嚟。好啲，馬達轉 escort 啲啊，叫我能閃啊。